Pada suatu pagi, Aina berjalan menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, apa ni? Hana cakap aku buruk. Tak apalah, abaikanlah. pada mulanya Aina ingin mengabaikan perkara tersebut. Tetapi, Buruk sangat ke aku ni? Patut tak aku padam? Tak apalah, padam je lah. sejak daripada kejadian itu, Aina berasa kurang keyakinan diri. Apa yang aku kena buat ni? Aina, semalam aku tengok TikTok kau comel lah. Tapi kenapa banyak sangat komen negatif? Entahlah dia. Aku ada yang cakap aku gede, ada yang cakap macam pelik. Entahlah, sumpah lah. Tak apa kau tak payah fikir. Buat sakit kepala je. Penatnya kelas hari ni. Kau okey tak Aina? Sedih je. Kau tengok ni. Ramai orang komen bukan-bukan dekat aku. Aku rasa kau kena bagi tahu cikgu lah Aina. Ni dah dikira bully dah ni. Tapi nanti diorang cakap aku kuat mengadu lah, apalah. Tak nak lah macam tu. Tapi tu bukan mengadu lah. Tu melapor. Kau ni. Tapi entahlah. Tapi kan kalau aku buat aduan dekat QR kau tak aduan tu boleh ke? Lah, betul. Boleh lah kau nak buat aduan kat situ pun. Diorang bukan tahu pun siapa yang lapor. Kalau macam tu nanti aku cuba buat aduan. Patut kan aku QR buat laporan kat situ? Nanti orang cakap apa pula? Tapi ni untuk kebaikan aku. QR je lah buat laporan. Kan orang tahu pun. Aina pun membuat keputusan untuk mengimbas QR tersebut. Cukup kan? Kebaikan aku ni. Hana, awak tahu tak mesej yang awak hantar tu boleh beri kesan besar pada orang lain. Kita tak nampak tapi mungkin hati dia terluka teruk. Saya tak sangka mesej yang saya bagi tu boleh buat dia sedih. Saya hanya bergurau. Itulah bahayanya bully cyber. Gurauan di skrin mungkin boleh menjadi penderitaan di hati orang lain. Tu Aina, aku rasa aku nak minta maaf lah kat dia. Aina sedang berjalan bersama rakannya. Tiba-tiba, Aina, saya minta maaf. Saya janji takkan buat lagi. Tak apa, saya dah maafkan. Saya harap awak dah tak buat lagi benda-benda macam tu, terutama dekat orang lain. Sebab benda ni boleh buat orang sakit hati. Tapi tak apa, saya dah maafkan awak. Okey. Betul tu, sebab kita sesama manusia perlulah saling hormat menghormati.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizatul Hafizah binti Farid dan saya Izhanani binti Saini alias Muhammad Saini. Dan hari ini kami akan membuat simulasi temu ramah berkaitan dengan isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton rancangan Suara Remaja. Saya Farizatul Hafizah binti Farid dan saya akan mengupas isu yang semakin membimbangkan, iaitu isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Buli bukan sekadar masalah disiplin, tetapi buli juga merupakan masalah sosial yang memberi kesan yang mendalam kepada mangsa, pelaku dan juga seluruh institut sekolah. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, saya bawakan Puan Izhanani binti Saini alias Muhammad Saini, seorang kaunselor sekolah yang banyak pengalaman dalam bidang bimbingan dan kaunseling pelajar. Selamat datang. Terima kasih Puan, saya berbesar hati kerana dapat memberikan pandangan tentang isu penting pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, boleh Puan jelaskan apakah maksud buli? Seperti yang kita tahu, buli bertujuan untuk mengikuti ataupun mengawal seseorang secara berterusan, sama ada secara tindakan fizikal, kata-kata ataupun secara tidak langsung seperti mengasingkan seseorang. Dalam konteks sekolah, buli boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada di dalam kelas, di kantin dan juga di tandas. Malah juga berlaku di atas talian seperti di aplikasi WhatsApp, TikTok dan juga Instagram. Jadi ini bermakna isu buli bukan sekadar menolak atau memukul, tapi ia juga boleh terjadi melalui kata-kata. Benar? Betul tu Puan, ramai yang salah faham tentang konteks buli. Sebenarnya buli terbahagi kepada beberapa bentuk, iaitu buli secara lisan, buli secara fizikal, buli secara emosi dan juga buli secara tidak langsung. Contohnya seperti mengejek seseorang kerana paras rupa dan juga mengasingkan seseorang daripada satu kumpulan juga dikira sebagai membuli. Menarik. Jadi apakah yang menyebabkan sesetengah pelajar cenderung untuk membuli? Perkara ini berlaku boleh disebabkan atas beberapa faktor, antaranya ialah faktor keluarga. Ada pelajar yang membesar dalam keadaan suasana keluarga yang kasar dan ada yang tidak mendapat perhatian yang cukup daripada ibu bapa. Oleh disebabkan itu, mereka merasakan memukul seseorang ialah cara untuk mereka meluahkan rasa amarah yang terpendam dalam diri mereka. Faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya disebabkan oleh mereka ingin menunjukkan yang mereka ini kuat dan berani kerana mereka memukul seseorang yang lemah. Sebenarnya perkara ini terbalik daripada konteks kerana buli ialah sesuatu perkara yang negatif dan tidak patut dibanggakan. Faktor yang ketiga pula ialah disebabkan oleh pengaruh media sosial. Contohnya, pada era digital, body shaming di aplikasi TikTok dan juga Instagram menjadi sesuatu yang biasa dan perkara ini dijadikan sebagai budaya oleh masyarakat kita pada zaman kini. Baiklah, jelaslah bahawa buli bukan datang daripada satu arah tetapi datang dari berbagai aspek seperti keluarga, persekitaran dan juga teknologi. Tepat sekali Puan, oleh disebabkan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk mencegah gejala buli ini. Baiklah, sekarang mari kita lihat dari sudut kesannya pula. Apakah kesan yang biasanya dialami oleh mangsa buli? Kebiasaannya, mangsa buli akan takut untuk ke sekolah, hilang keyakinan diri dan juga yang lebih teruk, mereka akan mengalami tekanan emosi dan juga kemurungan. Ada juga kes yang di mana mangsa buli trauma dalam jangka masa yang panjang yang menyebabkan mereka sukar untuk mempercayai orang lain. Di tahap yang membimbangkan, ada juga yang sanggup mencederakan diri sendiri atau berhenti sekolah. Itu sangat menyedihkan. Kadang-kadang pembuli tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu boleh menghancurkan semangat seseorang. Betul tu Puan, bukan mangsa buli sahaja yang terkesan dengan perkara ini. Pelaku buli juga turut terkesan kerana mereka mungkin terbawa-bawa perangai agresif mereka hingga ke alam biasa yang menyebabkan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.
Baiklah, kalau begitu, apakah peranan sekolah dan ibu bapa dalam membendung gejala ini? Peranan mereka sangat besar. Contohnya, pihak sekolah perlu melakukan kempen anti-buli untuk memberikan kesedaran awal kepada pelajar tentang keburukan gejala buli ini. Mereka juga boleh menghukum pelajar yang melakukan kes buli ini seperti menggantung sekolah ataupun dibuang sekolah. Sementara itu, ibu bapa pula perlulah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan mendengar luahan hati anak mereka. Ibu bapa juga tidak patut menghukum anak-anak mereka dengan cepat, malah mereka perlu dengar dahulu penjelasan mereka. Peranan ibu bapa dan pihak sekolah sangat penting kerana mereka saling melengkapi. Ya betul, kadang-kadang anak yang diam di rumah itu menanggung tekanan di sekolah. Tepat sekali, diam bukan bermakna mereka baik-baik sahaja. Baiklah, sebagai kaunselor sekolah, apakah langkah yang terbaik untuk mencegah buli ini sebelum ia berlaku? Baiklah, pada pendapat saya, langkah yang terbaik ialah pendidikan nilai dan empati sejak awal. Pelajar perlu diajar untuk menghormati seseorang dan juga memahami perasaan seseorang dan juga menolak budaya mengejek. Selain itu, turut penting untuk mewujudkan saluran aduan supaya pelajar boleh melakukan sesuatu tanpa takut dibalas dendam. Dan akhir sekali, kita perlulah membina budaya yang positif di sekolah supaya pelajar berasa diterima dan juga dihargai. Saya suka ayat budaya sekolah yang positif kerana apabila suasana sekolah penuh dengan kasih sayang, buli juga sukar untuk berlaku. Betul, Tuan. Suasana yang sihat dapat melahirkan pelajar yang berjiwa besar. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah pesanan terakhir Puan Isa kepada penonton, terutama kepada pelajar di luar sana? Baiklah, pesanan saya mudah sahaja. Kita sebagai seorang manusia perlulah menghormati antara satu sama lain. Jangan jadikan keseronokan sementara di dunia ini sebagai sebab untuk menyakiti hati orang lain ataupun menyakiti tubuh orang lain. Kepada mangsa buli, beranikanlah diri untuk bersuara. Jangan takut kerana anda tidak berseorangan. Laporkan kepada guru, kaunselor dan juga ibu bapa anda. Terima kasih atas segala perkongsian dan nasihat yang diberikan oleh Puan Izzah sebentar tadi. Semoga segala perkongsian ini dapat membuka mata semua pihak dan betapa pentingnya dan betapa seriusnya gejala buli yang berlaku dalam kalangan pelajar. Sekian daripada saya, Farizatul Hafizah binti Farid, pengacara rancangan Suara Remaja. Hentikan buli, sebarkan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Bersama saya, Puan Farizatul Hafizah binti Farid sebagai kaunselor sekolah yang berpengalaman. Baiklah Puan, sebelum kita mulakan wawancara kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan satu soalan. Puan dah kahwin ke belum? Baiklah Puan, apakah yang dimaksudkan dengan buli? Baiklah, buli ni ialah something Baiklah Puan, sebenarnya apa yang menyebabkan gejala buli ini berlaku? Baiklah, sebenarnya gejala ni berlaku ada banyak sebab. Satu, sebab keluarga, satu sebab persekitaran, lepas tu sebab teknologi. Betul tu Puan, pendapat saya pula Baiklah Puan, sebagai seorang kaunselor, apakah langkah untuk mencegah gejala buli? Okey, baiklah, langkah yang untuk mencegah gejala buli ni boleh contoh anak saya lah. Anak saya ni dia dapat nombor 1 kat sekolah hari tu. Lepas tu dia tak ada fokus pada buli-buli, tak ada pula orang buli-buli dia. Lepas tu macam tu
Baiklah Puan, kesan buli terhadap murid-murid ini macam mana pula? Baiklah Puan, saya ingin menanyakan satu soalan. Boleh Puan berkongsi dengan penonton kita apakah ciri-ciri orang yang membuli? Takkanlah yang tu pun tak tahu. Benda senang je. Boleh cari dekat YouTube, AI, ChatGPT semua ada. Takkan benda tu pun tak reti. Kan zaman moden dah sekarang ni. Nanti search je dekat Google. Oleh itu, masa buli perlulah berani bersuara jika mereka terlibat dengan keadaan buli di sekolah. Okey, baik. Majlis persoalan. Ciri-ciri temu ramah termasuklah mempunyai tujuan yang jelas. Temu ramah dijalankan untuk mendapatkan kesan, punca dan langkah pencegahan berkaitan isu buli. Berdasarkan video, temu ramah dilakukan untuk mendapatkan pandangan daripada guru kaunselor berkaitan dengan isu buli di sekolah. Seterusnya ialah temu ramah mempunyai dua pihak yang utama, iaitu penemu ramah akan menanyakan soalan kepada responden, contohnya seperti guru disiplin, kaunselor dan lain-lain. Bukan itu sahaja, temu ramah juga perlu menggunakan soalan terancang. Soalan perlu disusun mengikut soalan khusus hingga soalan umum kepada responden supaya responden boleh menjawab dengan teratur. Dimulakan dengan apakah maksud buli, apakah punca buli, kesan buli dan akhir dengan peranan sekolah. Seterusnya ialah bahasa yang sopan dan jelas. Bahasa yang digunakan mestilah jelas, sopan dan menghormati responden. Ini menunjukkan sifat profesionalisme dalam berkomunikasi. Seterusnya, temu ramah perlu mempunyai interaksi dua hala. Penemu ramah perlu memberi respon seperti mengangguk, senyum dan memberi komen pendek kepada responden untuk menunjukkan minat. Seterusnya ialah bersifat terbuka dan tidak menghakimi. Semua jawapan responden perlulah diterima dengan positif tanpa menilai betul atau salah. Temu ramah perlulah direkod secara sistematik. Rakaman temu ramah perlulah menggunakan kamera ataupun telefon dan perlu direkod di suasana yang profesional seperti perpustakaan ataupun di bilik guru. Setiap temu ramah perlulah diakhiri dengan ucapan terima kasih dan rumusan isi. Contohnya seperti, kesimpulannya, isu buli perlulah ditangani bersama untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang selamat dan harmoni. Kami berharap semua dapat memahami tentang maklumat yang kami telah jelaskan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Hana, awak tahu. Ciri yang utama. Dua ciri yang utama. Dua pihak yang utama. Apa? Aku pula. Kau kena pusing. Kau tak tengok aku pun. Aduh. Masa dah rekod dah. Ciri-ciri temu lama termasuk jangan. Aku salah aku. Betul tu. Sebab kita sesama manusia perlulah saling seolah-olah. Tahu cikgu. Aku ada. Huh? Aku tengok game.